Tu yang saya pin tu sekarang tu. Pergi tekan dekat bag sekarang. Ambil set combo ni. Pergi tekan. You all boleh masuk. Boleh tengok apa barang yang you all nak. Okay, untuk set combo ni you all dapat celak kening yang ada brush, celak concealer, okay, white eyeliner dengan sharpener. 4 item ni $35 dekat Singapura, RM35 dekat Malaysia. Okay, cara nak buat kening kakak. Kalau kakak tak ada bahan-bahan ni, nak buat kening kakak pergi tekan kat bag tu sekarang. Pergi beli. Kalau tak, nanti kening kakak tak cantik. Okay, first kita kena ambil yang celak kening. Hai Dewi Persik. Dia lalu je. Apa khabar? Okay. Sapu. Sebab kita tak nak orang cakap rambut kita ni ada uban. Walaupun rambut kita dah beruban. Okay, sebab apa? Ada kesan skude yang terlekat, foundation yang terlekat, loose powder yang terlekat, bedak yang compact powder terlekat. So kita kena bersihkan dulu. Supaya tidak mahu ada sisa-sisa yang terlekat dekat anak-anak rambut kita. Okay, lepas tu kita bersihkan juga kening kita. Benda yang sama juga yang terlekat. So kita nak buat kening senang, mudah. Jadi kita kena bersihkan dulu, brushkan dulu. Okay, faham? Faham tak murid-murid? Okay, siapa kening yang 3 line macam saya ni? Baik mengaku. Siapa kening yang 3 line macam kening teacher ni? Baik mengaku kat sini. Main masuk rapat-rapat. Siapa kening yang 3 line macam saya ni? Macam mana kita nak buat kening kita bagi tebal, bagi nampak banyak? You boleh gunakan teknik yang saya nak ajar ni sebentar lagi. So dapatkan dulu. Kalau you nak belajar, you kena beli 3 item ni. Kalau tak, you tak pandai. You kena beli. First, you kena asah dulu pensel you, bagi tajam. Kalau tak asah, bagi sharpener tu. Sebab tu saya letak sharpener sekali dalam combo ni. Supaya korang tak payah pening-pening nak cari sharpener mana. Dah ada sharpener siap-siap dah. Kena bagi tajam Kalau tak tajam, kening kita tak cantik. First, kita kena bersihkan kening kita dulu. Pergi beli kakak. Siapa yang belum dapatkan set combo ni, kalau you nak beli loose pun boleh. Nak beli set combo ni pun boleh. Kalau beli combo lagi berbaloi-baloi lah daripada loose. Pergi beli. Nak beli loose pun boleh, nak beli set combo ni pun boleh. You all pergi tengok je dekat bag. Cara nak pakai, pastikan pensel kita tajam dulu. Okay, lepas tu kita draw dia. Kita ikut dia kening kita yang original. Okay, nampak tak yang kat Sophia ni? Jauh sangat ni, kesian. Okay, jelas yang dekat Sophia ni boleh tengok kening saya. Sebab kamera kat Sophia ni tak boleh zoom in, zoom out. Tu pasal tu saya kena bawa telefon ni dekat dengan saya. Okay, kita kena buat bingkai dulu. Kalau kita tak buat bingkai, kening kita tak cantik terletak. First, kita kena buat bingkai. Ikut dia tulang kening kita. Dah bentuk kening kita yang ori. So, you buat dia bingkai dulu. Faham? Faham tak? Ada soalan daripada anak-anak murid, mungkin ada yang tak faham ke? Teacher ajar. So, kena buat bingkai dulu.